serai je kan. Kita tukar pula lah, mancing pula kali ni. So sekarang aku nak sampai Kampung Kuantan ni. Aku pernah pergi tempat ni, tapi tahulah, kita tengoklah hasilnya macam mana. Okey geng, kita dah sampai JT Kampung Kuantan. Ramai juga hari ni. So aku nak siap-siap dulu. Member dah tunggu kat bot. Nanti kita sambung. Okey. A few moments later. Nak ikut lah. Ramai ni, meriah betul. Oi, licin. Licin ni. Oh. Ini salah langkah boleh tergolek ni. Oh, ada jawab. Cepatlah bang, tak sabar ni. Umpan. Mana? Mana? Dah ambil belum? Saya umpan dah ke? Umpan. Dah ke? Dah, barang nak tinggal kan? Ya, okey. Okey kan, hari ni kita pakai 30 kuda. Masa aku nak nyetaknya. Apa? Dah tak tinggal? Sebelah tu pun ada jeti. Sebelah tu pun ada jeti. Okey lah, awak tu pelancong. Laju tak harusnya ya? Laju ni. Kita setting dulu lah. Ya, tapi kalau tu let man. Oh yo, tak nak pakai. Dia kata main tengah sikit katanya. Dia kata main tengah sikit. Pak. Sawo pacak bang. Kenapa tak kisah pacak? Dia dah tahu lagi. Ni? Mana? Ni?
Jauhnya beg aku. Mana? Depan. Bere be. Ikat lah sebenarnya. Barang kau punya. Barang aku. Mana? Barang kau punya. Ni aku punya ni je. Ni kan. Okay. First cast of the day. Bismillah. Okey. Part pancing dah pasang. So kita relax dulu. Setting apa yang patut dulu. Joget. Hari ni kita pakai udang kosong je. Tak ada apa-apa. Okey. Okey. First strike. Kita tengok apa yang naik. Alamak, dah naik. Spek biru. Tak boleh cakap apa aja ni. Dah naik ah. Guru. Guru. Memang guru ah, meh. Guru. Bahajak siapa? DJ, meh. Ya. DJ. Kita cek umpan. Dia makan umpan lain ni. Ha? Dah makan umpan lain ke? Patutlah tak makan habis. Makan umpan lain ni. Rasa-rasanya ni. Guru. Betul. Okey, lagi. Boleh lagi. Oh, bedak pula. Okey, tak ada. Mantap dia tu. Orang depan ni mantap ni. Arus laju. Alhamdulillah. Kecil lah tapi boleh lah. Dia tak ada. Guru, ikan apa guru? Saiz guru. Alhamdulillah. Guru. Ini jadi Azri pula kalau buka. Alah geng, kecil ya geng. Lupa nak rakam. Boleh lah. Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, kita sambung. Yohu, naik biru. Naik biru ah. Tak ada. Okey geng, kita nak berpindah tempat lah. Banyak sampah lah. So nanti kita sambung lah.
Okay, kita dah sampai spot baru. So kita cuba dululah. Mana ni? Okay, kita turun pancing dulu. Harus laju ni, geng. Sambal apa tong tu? Siapa dia bang? Okay, kita sambung lah. Tamak sikit lah. Harus laju, geng. Tapi kan kalau kat Tanjung Karang tak boleh pakai dua mata. Satu mak. Ha. Dua mata je. Sorry, geng, tak sempat rakam. Baru naik seko. Depan gasak, depan. Kita baru dapat seko. Meh, lompat meh. Lompat meh. Hai, jangan. Sambung lagi, kita sambung lagi. Kita tengok ada ke tak ada. Tak ada dah. Kita tengok. Ada ke tak ada, lah lucut lah Mat. Lucut lah. Tarik tengok. Tak ada. Panas terik. Tak ada. Seekor lagi guys, kecil. Jadilah. Ada tak ada. Oh, tengok ni guys. Baling lagi. Okay. Apa yang berat sangat ni? Oh, ada. Tak besar lah. Adalah sedang-sedang. Hai, cik guna ni. Okey, adalah saiz ni. Sambung ni, kita tengok ni pula. Oh, tak ada. Dia ketuk tapi tak ada. Panas terik ni. Udang pun tidur. Cek umpan dulu. Sampah dia. Cik geng. Small. Kita tengok ini pula. Tak dekat. Mana-mana rancak. Lambat air masuk. Kecil-kecil yang masuk. Depan besar-besar. Paling lagi. Okey. Lagi. Tadi main tepi geng. Tepi tak ada lah. Tahulah kenapa. Hari ni pelik sikit. Harus slow. Nanti kita sambung balik. Bawang depan dapat spade biru babe.
Hari ni dia lah. Aku tak tahulah dia baca apa hari ni. Lain macam Monster-monster dia dapat. Aku dapat semua kecil-kecil Maggi. Okay. Geng, hari hujan geng. Macam mana ni? Cari tempat berteduh geng. Bumbung kecil kat tu. Mana nak pergi ni? Nak gerak? Tak ada lah. Tapi tak lebat ni rasanya. Rasa sekarang dah pukul 12.30. So kita rehat dululah. Hasil pun tak berapa sangat ni. Tu orang depan gasak semua biru. Nanti balik kita tengok hasil. Alright. Kita dapat comel-comel lah geng. Wah, comel lah. Betul lah, aku sebut comel. Dapat comel-comel lah geng. Ni je ada. Ya dah. Kacau umpan je dah. Tengok yang ni pula. Ada. Ada? Tak ada. Kacau je umpan ni. Kacau. Makannya tak. Hujan lagi. Bis. Okey, sambung. Hujan dah lebat. Hujan dah lebat, geng. Yang lebat ni slow lah udang ni. Kena hujan kan? Masih yang bergelumpur lah. Bis. Semua dah lari. Nak lari pun tak guna dah. Lagi basah je lah. Biar je lah kat sini. Okay geng. Alamak, strike ikan pula. Ingat dah berstrike tadi. Dia main minyak tipu geng. Dia ada ni. Tak apa, kita minta sikit. Okay. Bah ni betul lah mana? Baru naik geng. Spek biru. Itu pun kecil. Ini pengawas tingkat dah 1 ni. Dah. Okey. Sambung. Makan senyap ah. Tak sempat nak rakam. Naik lagi. Dia makan senyap geng. Dia tak tahu. Kosong. Bis. Nak lagi? Habis. Ayun. Biasa lah. Waduh, sampul lah. Angkat ni. Nah. Kain buat main balik. Sorry. Dia masuk dalam gebuk dia.
Tengah ada reba. Bahaya. Ada tu. Dia mat. Telefon bunyi terkejut. Towet dah keluar dah. Dah. Towet dah keluar. Tahu ada hasil ke tak? Kita tengok. Yo, ada. Tahulah. Makan senyap-senyap. Okey, geng. Air baru nak start pasang. Tak laju sangat ni. Okey lah. Boleh lah mancing. Okey, sambung. Okey, geng. Hujan dah berhenti. Kita sambung. Air dah pasang dah ni. Kita naik ke hulu. Tengok macam mana cari pot. Geng, tengah setak-setak geng, naik geng. Seekor pengawas. Ini ni pengawas tingkatan 2 ni. Okey, kita nak buka dulu. Au. Dah petang geng, baru dapat biru-biru geng. Pagi tadi semua halus. Okey, kita sambung setup. Betul juga ya. Dah kenyang tadi kan. Pusat sumber. Sini kita try 2 mata lah. Tapi banyak sangkut bawah ni. Tak, kat sini bawah. Kita try 2 mata kat sini tengok. Ini kita bagi dekat dia. Right. Okey, kita cuba tarik. Tak ada. Dia
kacau je geng, dia kacau je. Tahulah lekat ke tak lekat, lekat ke tak. Oh, ada. Halus ni. Oh, kecil. Boleh lah. Lah kecil-kecil bang. Tak besar, kecil-kecil. Tambah umpan. Macam nak baling ni? Belah sini jangan baling lah. Belah sini jangan baling. Okey. Ngam. Okey, lepak lagi. Kita try tengok pula yang ni. 2 kali dah lekat. Kat. Tak ada. Habis. Baling lagi geng. Baling lagi. Okay, geng. Seko lagi geng. Bertelur geng, bertelur. Tak apalah, kita lepaskan lah. Patah lah mata. Okay. Kita lepaskan geng. Okey. Dalam tak sedar. Allah, lucu lah hai. Tak ada. Patah nampak. Nakut yang kedua. Nampak? Dalam tak sedarku. Ya, begini mata dah. Ini pula. Allah, lucu juga. Tak ada rezeki. Kena rupanya geng seko. Menyangkut-nyangkut dari tadi geng. Sini tak boleh bang, bawah ni tak boleh. Mungkin ada kayu bang. Kalau nak ketuk lah. Ketuk dulu. Aku rakam ni, Bi. Tak apalah, nak buat macam mana aku. Angin ni, angin. Angin Angin belum makan lagi. Okey. Okey geng, kita baling lagi. Tak apalah, member kentut tu. Buang angin katanya. Okey, sambung. Okey geng, kita ada kat pot baru geng. Kena scam. Ketuk-ketuk tak ada. Ketuk-ketuk tak ada. Okey, baling lagi. Mana ikut tadi ni kot. Bang, Oh, alamak. dia pula bang. Sepit je biru. Badan kecil. Ini pengawal darjah 1 ni. Okey, baling lagi. Seekor lagi geng. Kacik geng. Kita lepas. Terdekat lah.
Balik kat rebah dia. Rebah dia. rebah lah. Mantau tau. Sekarang nak pukul 4. Ramai lagi kat sana tu. Bangau ni. Ada udang-udang Maggi je. Tak apa, kita tunggu lagi. Depan serius tu. Depan serius tu. Oh, mantap. Tu ngacau lah udang ni. Kecil je. Okay. Kita pindah spot geng. Dah pukul 5 lah. Tak banyak udang hari ni, slow lah. Ni je dia. Depan tu gasak tu, nanti kita tengok depan punya. Bang, udang keluar tu bang. Udang keluar lah. Okey. Udang keluar. Pancing besar. Udangnya kata ini. Okey, nak pindah. Pindah. Sebab lagi ni. Tak mesra alam. Ni baru sebas. Guru. Okey, rakam. Guru. Dia sepit guru. Okey geng. Waktu sekarang pukul 6.25. Tak lama lagi kita orang nak kemas-kemas ni. Panas hari ni. So dalam 10 minit lagi kita orang kemas balik lah. Semua rumput dah balik dah ni. Orang depan dah makan dah. Apa katanya? Okay. Kita lapar. Guru kita dah lapar. So kita apa-apa kita sambung lah. Tengok hasil pula. Alright. Okey geng, dah sampai JT. Semua nak balik. Bi. Kalau buka. Okey. Ini semua kita parking boat. Sekarang pukul 7 dah. Okey hasil. Alhamdulillah. Okey geng. Ini hasilnya hari ni. Ini champion ni. Lagi ni mama. Ini guru. Semua dia dapat biru-biru. Semua biru-biru punya. Ni aku punya kecil-kecil. Tak kerti mancing. Ini saya punya novice. Ni mantap. Dia paling power. Yang ini guru. Gila dia ni. Maharagu. Apa dia baca tak tahu. Lama tak naik rekod kat sini. Mana tu? Tengok bang. Mana? Ini JT apa nama? Bintara. Jadi Bintara. Nampak. Besar. Besar pas. Yang ini memang besar betul ni. Ambil kau satu panjang lengan. Dahsyat hari ni. Besar semua. Okey geng. Aku nak tamatkan video kat sini. So siapa-siapa nak mancing kat sini, pergilah JT Bintara.